Salam sejahtera. Nama saya Sharifah Kisara binti Mas Amrul. Saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Kelas Nakal Mahu Lulus. Cerita watak-watak dalam cerita ini ialah Raisya, Hana dan Amy. Penerbit buku ini ialah Siri Bijak Belajar. Penulis buku ini ialah Nur Khairia dan pengarang buku ini ialah Ain Maisara. Buku ini menceritakan Raisya pelajar bijak dari sekolah asli bangsa. Musibah melanda. Ayahnya terlibat dengan sindiket penipuan lalu dipenjarakan. Akibatnya mereka sekeluarga terpaksa berpindah ke luar bandar. Di kampung serba-serbi berbeza. Rakan-rakan kelas yang baru bermacam ragam, nakalnya membuatkan guru-guru pun tiada semangat mahu mengajar. Hanya Raisya seorang sahaja yang menumpukan perhatian. Terbiasa dengan gaya belajar kumpulan, Raisya mula mempengaruhi rakan-rakan. Study group dijalankan buatkan kelas nakal yang jauh tersasar dari akademik. Kini mula kembali ke pangkal jalan. Malangnya, rahsia besar terbongkar juga. Tiba-tiba, ia dipulaukan sekali lagi. Kelas nakal yang berjaya diubah kini sepakat membencinya. Memupur Raisya bertahan melalui SPM dalam pada asrama sertakan dengan stigma anak penjenayah. Novel ini ada jawapannya. Sertakan tip belajar, alim berguna, sama membaca dan mengamalkannya. Kawan-kawan, marilah baca buku ini kerana buku ini memberikan kita ilmu pengetahuan, pengajaran dan juga mengajar kita untuk menjadi orang yang berguna pada masa depan. Sekian, terima kasih.